Kalau dawai kokot ada dalam makanan, peniaga boleh kena denda ke? Mana yang tidak tahu, peniaga makanan boleh didakwa di bawah Seksyen 13 Akta Makanan 1983 sekiranya dawai kokot ditemui dalam makanan yang dijual. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya. Kita semua mesti pernah beli makanan yang dibungkus dengan menggunakan stapler atau dawai kokot, paku atau lidi ni kan? Terutama sekali dalam pembungkusan kuih. Contohnya pulut panggang, kuih tepung pelita. Tapi sedarkah kita sendiri bahawa risiko keselamatan yang boleh berlaku bila kita guna bahan-bahan ini dalam pembungkusan makanan? Pertama, paku dan dawai kokot ni besi. Cuba anda bayangkan kalau paku atau dawai kokot tu berkarat. Ia boleh meresap ke dalam makanan dan menyebabkan masalah kesihatan. Bakteria atau logam berat pun boleh bercampur dalam makanan yang kita makan. Nak ke kita makan makanan tercemar? Selain itu, dawai kokot, paku atau lidi ni kan benda tajam. Kalau di luar kawalan, boleh mencederakan kita masa nak buka makanan tu. Terlalu banyak kes yang berlaku kerana benda tajam ni tersembunyi dalam pembungkusan. Apatah lagi kepada kanak-kanak. Itu belum lagi kes tertelan kerana benda tajam tu termasuk dalam makanan. Bahaya kan? Keselamatan makanan ni penting sangat. Kita semua ni adalah pengguna yang berhak untuk makan makanan yang selamat dan bersih. Jadi, kalau boleh, pilih pembungkusan yang lebih bersih, selamat dan mesra pengguna ya. Anda cakna, anda selamat.